Langkah kerajaan memberi sumbangan pelaburan awal percuma berjumlah RM50 kepada para pelajar Institusi Pengajian Tinggi IPT menerusi inisiatif Celik Madani disyukuri oleh para pelajar malah turut mendapat reaksi positif kalangan ibu bapa. Rata-rata waris pelajar ditemui berpandangan inisiatif berkenaan tidak hanya mendatangkan manfaat kewangan kepada mahasiswa, malah turut membuka mata golongan muda terhadap kepentingan melabur demi masa depan lebih baik. Menurut seorang bapa, Hazwan Shah Nizam, 44, langkah kerajaan itu diyakini menghadirkan pulangan jangka masa panjang kepada golongan pelajar yang bakal melangkah ke fasa lebih mencabar dalam kehidupan, iaitu untuk memulakan kerjaya. Sekurang-kurangnya mereka sudah ada simpanan sebelum memulakan kerjaya. Inisiatif ini memang bagus dan kerajaan harus memastikan tiada yang tertinggal daripada menerima manfaatnya. Sesuatu yang menarik, program ini dihabarkan turut merangkumi sesi literasi kewangan. Aspek ini sangat penting kerana tidak ramai yang celik berkenaan aspek kewangan termasuk dalam kalangan dewasa. Langkah ini sangat baik kerana mampu melahirkan lebih ramai warga negara yang celik dalam aspek kewangan, katanya kepada Dagang News baru-baru ini. Seorang pekerja restoran, Siti Zahara Hussein, 44, berkata, langkah tersebut tidak hanya memberi manfaat kepada pelajar IPT sedia, ada malah turut memberi galakan kepada para pelajar untuk menyambung pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Saya menganggap inisiatif ini sebagai pendedahan awal untuk anak-anak mengenal dunia pelaburan. Walaupun cuma RM50, sekurang-kurangnya ada juga pelaburan dibuat untuk anak-anak dan wang itu juga akan berkembang selepas beberapa tahun. Bagi seorang guru taska, Nur Liana Hadir, 40, langkah diambil kerajaan itu dianggap tepat memandangkan tidak ramai ibu bapa berkemampuan untuk mendidik anak masing-masing mengenai dunia pelaburan dan kewangan. Saya sendiri tidak tahu menahu mengenai dunia pelaburan kerana tidak pernah didedahkan mengenai perkara itu. Jadi bagaimana saya mahu mendidik anak saya mengenai perkara tersebut? Sebanyak 1 juta pelajar Institusi Pengajian Tinggi akan menerima pelaburan awal percuma sebanyak RM50 dan alat literasi kewangan menerusi program Celik Madani, satu inisiatif yang diperkenalkan oleh PNB untuk meningkatkan tahap literasi kewangan dan tabiat menabung dalam kalangan pelajar universiti di Malaysia. Program 5 tahun yang akan dilaksanakan bermula 1 Mac 2025 hingga 28 Februari 2030, kali pertama diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Majlis Perasmian Minggu Saham Amanah Malaysia MSAM pada 22 Ogos 2024. Fasa pertama program ini akan melibatkan pelajar semester pertama Institusi Pengajian Tinggi Awam dan Universiti berkaitan kerajaan terpilih yang akan menerima pelaburan awal sebanyak RM50 yang dikreditkan ke dalam akaun Amanah Saham Bumi Putra ASB atau Amanah Saham Malaysia ASM mereka dan dikunci selama 5 tahun. Satu daripada konsep utama dalam kerangka ini adalah menaikkan lantai yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang paling rendah untuk menciptakan keseimbangan dalam menyebarkan kesejahteraan rakyat.